Apapunlah keadaan kita, Quran tu syifa, penawar. Cuma kita tidak kuat mujahadah aja. Ya Allah, ya Tuhan, ya janganlah aku dapat penyakit lupa. Kan kita makin berusia, betul tak tuan puan ya? Janganlah ya Allah. Saya cerita dengan tuan puan kan. Umur 60 ya tuan puan, Allah uji sakit lupa. Kakak kita tu, ada seorang hamba Allah. Lupa macam mana tuan puan, ya Allah, lupa dia berat sampai dia lupa pakai baju tuan puan. Tuan puan bayangkan. Berat lupa dia. Sampai lupa pakai baju. Sampai dia kata subhanallah, kita ni tuan puan masih boleh berurusan dengan anak dengan apa ni. Sebab Allah bagi kita ingat tau. Kita tahu tu anak kita. Sebab kalau kita dah tak tahu tu anak kita, tak ada apa lagi dah nikmat tu. Ya Allah, tak tahu nak cakap betapa besarnya nikmat ingatan tuan puan. Kita akan tahu nikmat ingatan tu besar bila Allah dah ambil. Waliyazubillah, janganlah ambil nikmat ingatan. Sebab dia cerita ni tuan puan apa dia? Dah tak ingat. Dia tak ingat sangat anak dengan suami. Yang dia ingat adik-beradik sebab lama. Adik-beradik ni adalah memori lama. Jadi bila jumpa adik-beradik tu dia akan excited sangat. Sebab apa dia ingat yang memori lama. Jadi Ustazah pun kata, ya Allah ya Tuhan, tolonglah ya Allah. Bagilah aku ingatan baik. Jangan lupa-lupa. Quran ni penawar tuan puan. Quran.